Hi everyone, hari ni kita nak masak nasi hujan panas. Nasi yang macam warna pelangi tu sedang makan dengan ayam masak merah. Mula-mula kita masukkan butter, rempah 3 sekawan, irisan halia, pandan, irisan bawang merah dan juga bawang putih kisar. Kita biarkan sampai naik bau. Lepas tu baru kita boleh masukkan susu cair. Sukatannya 1 cawan sama dengan kita ambil beras nanti. Okey, kita kacau-kacau dia sampai dia rata. Kemudian kita masukkan beras tu. Beras ni pakai beras basmati yang kita telah rendam selama 15 minit. Sukatan dia sama juga 1 cawan beras sama dengan 1 cawan setengah air. Termasuklah kalau nak masukkan susu cair tu, dia termasuk sekali tau guys. Lepas tu boleh tutup kita punya periuk tu dan api perlahan je. Okey. Lepas 10 minit macam tu dia dah macam mendidih sikit, kita gaul lagi supaya nak bagi nasi tu masak sekata sebab saya masak atas api. Kemudian kita bolehlah letakkan color mengikut cita rasa masing-masing. Lepas tu kita tutup lagi. Lepas tu saya buka balik and saya gaul balik nasi tu. Alhamdulillah dah siap dah nasi kita. Dan selamat menjamu selera dan selamat mencuba. Cantik kan colour tu? Saya suka.